Korang tahu tak pasal permainan Jai Langkung? Permainan panggil roh guna boneka kayu ataupun guna tempurung kelapa. First kali jangan tertukar Jai Langkung dengan Jerangkung. Jerangkung tu perkataan Melayu untuk hantu tulang rangka. Jelangkung ataupun Jai Langkung pula merujuk kepada ritual ataupun permainan yang panggil roh ni. Dia dua perkara yang berbeza. Okey, asal usul Jelangkung ataupun Jai Langkung ni dipercayai datang daripada tradisi Tionghoa lama dipanggil Cai Langgong yang bermaksud Dewa Keranjang. Dulu-dulu dekat China, diorang guna boneka bakul untuk panggil roh nenek moyang. Tapi, bila mana budaya ni datang ke Nusantara melalui hubungan dagang, ia diserap dan diubah ikut acuan tempatan. Media permainan ni diubah guna gayung tempurung kelapa yang didandan macam boneka. Dekat Jawa pula, ada versi yang dipanggil Nini Towok. Manakala dekat Minangkabau, ada ritual lukah gila yang guna bubuk ikan. Konsep diorang sama, panggil semangat, sesuatulah hantu untuk gerakkan objek. Cara main Jai Langkung ni versi tradisional. Biasanya diorang main waktu malam dekat satu tempat yang keras. Siap ada bakar-bakar kemenyan lagi. Lepas tu dua orang ataupun lebih lah akan pegang boneka tu dan baca mantra yang terkenal ni. Jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tidak diundang, pulang tidak dihantar. So, bila benda tu dah masuk, boneka tu akan jadi berat dan mula bergerak sendiri. Dekat bawah boneka tu pula biasanya akan diikat pensel ataupun kapur. Jadi, roh ataupun semangat yang merasuk boneka tu akan menulis sesuatu bila pemain bertanyakan apa-apa soalan. Tapi kenapa aku rasa permainan ni agak menakutkan? Sebab dia tak panggil benda, roh ataupun semangat yang spesifik untuk datang masuk dalam jelangkung tu. Korang tak tahu entiti apa yang akan jawab panggilan tu. Dan dia ada pantang larang, sama macam korang main Oi Jabot lah. Dia ada mantra penutup untuk hantar benda tu balik. Kalaulah pemain jelangkung ni panik ataupun takut, tak sempat nak tutup, dia terus lari balik ke apa, benda yang ada dalam patung tu takkan balik ataupun tak dihantar balik. Banyak kisah tentang permainan yang macam ni. Kalau benda tu tak dihantar balik, pemain ataupun siapa yang menyeru dia akan diekori, dihantui dan dikacau oleh entiti yang dipanggil tu. So, dekat China ada Cai Langgong, dekat Indonesia ada Jelangkung, ada Jai Langkung. Dekat Malaysia pula, permainan apa yang orang kita main dulu berkaitan penyeruan ni? Jangan cerita Oi Jebot, itu dah moden sikit kan? Yang dulu. Kalau korang tahu, cuba korang komen. Dan benar atau tidak kisah tentang Jai Langkung ni, korang nilailah sendiri.